Sebalik kehijauan Bukit Candan berdiri sebuah monumen yang bukan sahaja sebagai tempat untuk bersujud, tetapi sebagai lambang kegemilangan bagi umat Islam di tanah air, iaitu Masjid Ubudiah. Dibina atas nazar seorang sultan, masjid ini utuh berdiri dan menampakkan kedaulatan dan keagungannya walaupun ditelan zaman. Sejarahnya bermula pada awal abad ke-20, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, Sultan Perak yang ke-28 telah bernazar untuk membina sebuah masjid yang indah apabila baginda telah sembuh daripada gering. Walaupun pembinaannya terhenti akibat Perang Dunia Pertama dan ancaman dari gajah yang telah merosakkan batu mamar dari Itali, akhirnya pada tahun 1917, masjid ini tersegar indah di hadapan mata kita. Arkiteknya iaitu Arthur Benison Habeck telah menggabungkan unsur Indo-Saracenic di dalam seni bina ini. Masjid Ubudiah juga tidak mementingkan keindahan, ia juga mementingkan ketelitian hasil tangan manusia dan juga keagungan Allah. Lebih daripada seabad berlalu, Masjid Ubudiah bukan lagi sejarah yang beku. Ia adalah nadi masyarakat di Kuala Kangsar. Datanglah ke sini untuk merasai ketenangan yang tiada di tempat lain. Sekian, Terima kasih daripada kami, pelajar Warisan Budaya.